Nyam nyam. Assalamualaikum Azam. Waalaikumsalam Pakcik. Mu dah balik kampung ke raya ni? Saya balik, tapi lambat sikit lah agaknya sebab nak settlekan kerja kan. Pakcik tengok mu ni kerja siang malam. Biasalah Pakcik, kerja nak kena settlekan dulu, lepas tu baru kita happy-happy. Macam tu. Baliklah. Jenguk mu tu rumah. Ya Pakcik. Aira, diam sikit. Nanti dah sebangun lah. Ish, okay, sorry lah. Aira, kau ambil gincu tu, letak sini. Macam ni ke? Uish, cantik. Arya, Aira, mana alat solat akak? Aira, lari. Hei, ya Allah, apa jadi ni? As, Bang As. Apa kakak bising-bising ni? Ambil handphone ni. Tengok apa ada di kau dah buat apa. Apa dia orang buat? Macam orang nak tidur. Ya Allah. Apa dah jadi ni? Aira! Arya! Ra. Ya Allah. Pukul 12. Dah malam aku tertidur dekat sini. Macam mana aku boleh tertidur? Kena balik dulu. Dia nak sahur lagi ni. Oh, ya. Haus. Wah, Akbar. Pagi ni mak buat apa Nak call mak sekejap lah. Syamin, tolong tengok kapok mak long sekejap. Sekejap. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mak sihat? Alhamdulillah. Mak, apa khabar mak? Alhamdulillah. Mak sihat je. Korang pula bila nak balik raya ni? Lama mak tunggu. Datanglah jenguk mak. Mak jangan risau. Sebab tahun ni kita semua balik. Anak-anak mak semua balik, jangan risau. Memang meriah raya. Yalah tu. Nanti jadi macam raya tahun lepas. Agaknya diorang dah sampai mana je ni, Syami? Saya pun tak tahu Mak Long. Nanti dia sampai tu. Mak Long jangan risau. Mak Long makan dah keropok ni dulu. Assalamualaikum As. Mana kamu dengan adik-beradik kamu ni? Lama mak dengan Syami tunggu. Maafkan As dengan yang lain, Mak. Kami rasa kami tak dapat nak balik beraya tahun ni. Sebab As dengan Kak Long ada kerja. Aira dengan Arya pula ada exam esok. Maafkan kami, Mak. Tak apalah kalau macam tu, mak faham. Pesan dekat kakak dan adik kamu tu jangan lupa makan. Jaga diri elok-elok. Assalamualaikum. Baik, Mak. Aira, tu bas apa? Itu bas kita. Itu situ bas kita. Kau nak pergi mana? Sana. Assalamualaikum, Mak. Oh, Mak. As, betul ke mak ada ni As? Kenapa macam tak ada orang? Aku yakin mak ada. Jangan yakin sangat lah sebab tadi dalam bas, Angah tengok mak betul-betul ada dekat rumah. Azam. Lah, kau rupanya Syami. Apa kau buat kat luar rumah ni? Mak mana? Entah. Aku baru je sampai ni. Masuk rumah dulu. Syami.
Kenapa pintu ni tak berkunci? Mana hilang pula si Syami ni? Tadi bukan ada belakang kita ke? Kenapa rumah ni macam gelap semacam je? Itulah, betul ke ada orang ni? Angah masuk dulu. Ara takut lah. Kak Long dengan adik-adik cuba tengok kat dapur. Angah cek dalam bilik. Baik, Angah. Weh, macam mana kipas tu boleh bergerak sendiri? Manalah aku tahu. Lah, lari. Aduh, sakitnya. Ya Allah, Aira, kau okey tak? Mana Alung? Mana Along? Apa benda tu? Tak tahu. Sangkaan kita je kot. Lah, kau rupanya Angah. Sorry. Tadi Angah cek dalam bilik, Mak tak ada. Peliknya. Ni apa dekat tandas tu? Bunyi tu datang dari mana? Tengok apa tu? Oh, Mak rupanya. Azam! Lah, hai kau ni. Daripada mana kau muncul? Seram, Mak. Sikit pun tak seram, kau tahu tak? Penat tau aku plan dengan Mak Long. Nak takutkan korang Well, tak seram tu. Ya ke? Cuba kau tengok seorang kau. Seronok Mak tengok meja penuh. Mak ingat korang takkan balik raya lagi tahun ni. Mak dah ready dah nak makan kerepek dengan Syami depan TV. Kan Syami dia cakap, Mak Long tak nak percaya. Maaf Syami, kosong-kosong Maaf kami tak menjenguk Mak tahun lepas. Sekarang Arya tahu apa pun kita kena nak ambil masa ziarah keluarga. Betul tu nak. Tapi mana Azia? Kamera nampak tak? Mana Azia? Aku kat mana ni? Mak? Angah? Hello? Daun dilipat, anyamnya tepat, isi yang manis bagai senyuman. Kemana tempat kita melawat, mari bermaaf dan bersalaman. Puas berpuasa sempurnama, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Sedap. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Nak lagi? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Mercun dicucuh, anak dihempuk. Oh ibu tenang, banyak bersabar. Pukullah rendang, jadinya empuk. Lemang pula jangan biar terbakar. Puas berpuasa sempurnama, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Nak yang ni? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Yang itu pun boleh. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Sukanya. Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, nyam. Malam semalam cucu meriam, manalah reti nak duduk diam. Cukup sebulan dah kena rantai, mungkin ada yang geram nak mengilai. Ku toleh kiri, ku toleh kanan, ketupat di bedah jadi sarapan. Ibu di dapur belum berpupur, mulalah nanti kalau menggelubur. Hey, yang memandu jangan laju-laju, kan ditahan abang baju biru. Konon salam yang dirindu, sekali tak jumpa bini baru. Tapi tadi bukan kisah aku, raya aku masih macam dulu. Jangan ditanya di mana teman, ni urusan dia yang tentukan. Puas berpuasa sempurnama,
pecahlah resah ukuran pinggang. Makanlah makan berpinggang-pinggang. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Sedap tak? Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Makan. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Memang untuk awak pun. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Ambil, bawa balik. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Aku punya mana? Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Apa dah habis? Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Geramnya aku. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Takkan makan je duit tak ada ke?